Assalamualaikum, salam Joholik dan salam Malaysia Madani. Nama saya Nur Umairah Nazirah binti Mazlan, salah seorang guru dari SK Bandar Udara 2 dan anda sedang mendengar podcast Diari Murid di mana kami tampilkan seorang insan kecil tetapi mempunyai semangat yang besar. Hari ini saya kenalkan seorang murid dari SK Bandar Udara 2 mempunyai banyak kehebatan antaranya akademik, sukan, teknologi dan kepimpinan. Mari kita sambut Amir Harid, murid berusia 11 tahun. Ia membuktikan bahawa umur bukan penghalang untuk kita berjaya. Hai Amir, apa khabar Amir hari ini? Alhamdulillah, baik. Apa perasaan Amir hari ini? Saya berasa sangat gembira dan sedikit gemetar juga sebab ini kali pertama saya dijemput untuk podcast seperti ini. Jangan risau Amir, kita santai-santai je, okey? Okey, ramai ni yang nak kenal Amir ni. Boleh tak Amir ceritakan sedikit pada cikgu tentang diri Amir dan peranan Amir di sekolah? Saya berumur 11 tahun, belajar di SK Bandar Udara 2. Saya merupakan pengawas sekolah, ahli Student Leaders Board. Bagi saya, jadi pengawas ni bukan tentang saja memberi arahan, tapi menjadi contoh kepada murid-murid yang lain. Wow, banyak jawatan yang Amir pegang di sekolah. Cikgu tertarik dengan rutin Amir di rumah. Boleh tak Amir ceritakan cikgu apa rutin yang Amir buat di rumah? Selalunya saya bangun pukul 5.30 ke untuk sedia solat subuh pagi-pagi. Lepas tu saya akan mandi, solat, nak makan yang lain-lain lah. Lepas tu pergi ke sekolah agaknya 6.30 ke 6.40. Lepas tu sampai ke sekolah. Okey, balik sekolah apa yang Amir buat? Balik sekolah, cuti sekolah, apa yang Amir selalu buat waktu cuti sekolah? Selalunya buat latihan untuk peperiksaan yang akan datang lah. Cikgu dengar Amir banyak ceburi berbagai bidang. Adakah Amir menjalani latihan di luar sekolah, di waktu cuti sekolah atau petang? Selalunya tak ada kot. Yang jadi adanya tuition je lah hari Isnin dengan Khamis. Jadi semua datang natural daripada diri Amir sendirilah. Tak adalah natural sangat. Okey, tak apa Amir. Hebat Amir ni rupanya. Amir, saya difahamkan Amir sangat aktif dalam sukan, terutamanya dalam sukan rugby dan olahraga. Olahraga saya menyertai lari berpagar 4x100 dan 4x200. Rugby pula saya bermula pada umur 8 tahun. Saya mula main rugby sebab nak cuba-cuba je, sebab tengok abang saya main best. Tapi bila saya sertai kejohanan dan training, saya pula jatuh cinta dekat sukan ini. Dua-dua sukan ini memang mencabar ke tahap ketahanan fizikal dan mental saya. Wow, 8 tahun dah main rugby. Amir tak takut ke? Takutlah juga sebab kadang-kadang dia badan besar. Oh, tackle Amir? Okey, Amir. Apa agaknya pelajaran paling besar yang Amir belajar bila Amir menyertai rugby dan olahraga? Kalau rugby dan olahraga, disiplin yang tinggi, kena selalu buat fitness kat rumah, kena rajin datang training. Setiap petang ke Amir jalani training untuk olahraga dan rugby? Kadang-kadang rehat dah juga sebab kalau penat sangat kan nanti injet juga. Betul tu Amir. Selain sukan, cikgu dengar Amir giat dalam pengakap. Boleh tak Amir ceritakan pengalaman yang paling menarik dalam pengakap? Saya suka sangat pengakap sebab ia ajar disiplin, bekerjasama untuk macam contohnya bina kemah ke. Dan saya pernah ikut ke kursus rencana, Jamboree dan International Scout di Thailand. Wow, jauh tu bersama pengakap sampai luar negara. Apa yang Amir pelajari dari situ? Saya belajar kita perlu menjadi satu dunia, bukan sekadar satu negara. Dan saya mendapat ramai kawan dari sana, daripada Jepun, Korea, Thailand dan yang lain. Okey, apa yang Amir dapat bila Amir berjumpa dengan kawan-kawan Amir dari Thailand, Jepun, Korea? Kami dapat bertukar budaya, bahasa dan idea juga. Ramai kawan Amir daripada pelbagai negara.
Okey, sekarang kita beralih ke dunia teknologi pula. Saya difahamkan Amir aktif dalam kelab robotik dan pernah menang sampai peringkat kebangsaan. Saya pada mulanya terinspirasi dengan abang saya sebab dulu robotik juga. Baru-baru ni kami mendapat johan di peringkat negeri Johor NRC kategori Robo Mission Rookie dan ke peringkat kebangsaan mendapat naib johan. Robotik ajar saya tentang coding, langkah demi langkah, pengiraan dan memori. Amir cakap tadi, Amir terpengaruh dengan abang Amir. Adakah keluarga Amir, ibu bapa Amir dorong untuk Amir untuk join robotik? Tak, sebab saya tengok abang saya dapat pergi ke peringkat antarabangsa, so saya berminatlah juga nak masuk robotik. Jadi impian Amir untuk sampai ke peringkat antarabangsa. Betul? Okey, hebat Amir ni. Dari rugby ke robotik, dua bidang yang sangat berbeza. Tapi dua-duanya perlu fokus dan strategi juga kan? Betul. Robotik ajar saya untuk sabar dan tekun. Kadang-kadang robot ada masalah lah, tapi kita kena betulkan masalah tu. Dalam robotik, Amir mesti ada satu tim untuk robotik. Apa yang Amir belajar bila Amir belajar dalam tim tu, dalam robotik? Kita kena bersatulah jadi pasukan. Sebab waktu kebangsaan tu round pertama tu kita buat teruk sebab dia main-main lah. Siapa yang main-main tu? Intim lah, kawan dalam tim. Kawan. Okay, lepas tu macam mana Amir boleh bangkit daripada jatuh pada round pertama tu? Round kedua cikgu suruh buat betul-betul. Lepas tu kita fokus dan test banyak kali robot tu. Hasil test banyak kali tu Amir berjaya menang. Hebat. Okey, selain sukan dan teknologi, Amir juga aktif dalam bidang seni dan antarabangsa. Saya dengar Amir pernah menang Gold Award di Singapore Performance Art Festival. Betul, saya menyertai voice speaking 2 tahun berturut-turut dan berjaya meraih Gold Award. Kami berlatih di teater menggunakan bahasa Inggeris dengan peserta dari negara dan kaum yang lain. Saya pada mulanya agak malu, tapi saya tahu kalau saya tak lawan perasaan malu tu, nanti saya tak boleh bercakap di halayak orang ramai. Jadi sekarang rasa malu tu dah diatasi ke Amir? Dah diatasi lah juga. Jadi Amir semakin berani lah sekarang? Bagus. Pastinya pengalaman Amir tu merupakan pembelajaran terbaik buat Amir. Hebat. Dan bukan itu saja. Saya dengar Amir baru balik dari Fukuoka, Jepun sebagai Junior Ambassador Asian Pacific Children Convention kan? Kami di sana 11 hari pada bulan Julai yang lalu. Saya dengan keluarga angkat Jepun, kami bertukar budaya, bahasa dan idea dengan lebih 160 peserta dari seluruh dunia. Misi kami adalah untuk membina generasi yang berjaya dan untuk masa depan. Cikgu tak pernah pergi Jepun ni. Boleh tak Amir ceritakan sedikit apakah momen indah ataupun pengalaman yang Amir lalui di sana? Cabaran saya ialah kami tidak boleh bawa telefon pintar atau sebarang peranti. Yang hanya boleh berkomunikasi dengan ibu bapa adalah chaperone atau license officer. Tapi alhamdulillah kami diberi layanan yang sangat baik. Keluarga angkat saya hari-hari email kepada ibu bapa saya keadaan saya di sana. Bila dekat Jepun, Amir duduk bersama ibu bapa dekat Jepun, betul? Berbeza tak bila duduk dengan ibu bapa Amir sendiri di Malaysia dengan budaya Malaysia dengan bila Amir duduk dengan ibu bapa angkat Amir di Jepun? Sebab Jepun kan ada budaya yang berbeza. Berbeza sebab diorang bangun awal pun tak mandi, lepas tu kalau makan pagi pun lain sikit. Sebab kita makan nasi pagi-pagi, diorang makan macam buah-buahan, roti ke. Cikgu dengar Jepun ni negara yang bersih. Bila Amir pergi sana, Amir rasa memang bersih ke negara tu? Bersih. Pergi toilet pun wangi, lepas tu bersih, putih semua. Sangat bersih. Walaupun public punya toilet.
Okey, apa cabaran yang Amir rasa Amir hadapi bila Amir berjauhan dengan keluarga? Rasa rindulah dekat ibu bapa sebab 11 hari kat sana. Antara orang yang paling Amir rindu? Ayah dengan mak. Sebab? Kenapa? Sebab mereka yang jaga saya selama ni. Lepas tu kalau berpisah pun nanti rasa itulah rindu. Cikgu dengar bila kat sana Amir kena buat persembahan, betul ke? Kami perlu buat persembahan pada makan malam sebelum terbang ke Jepun dan di Jepun. Persembahan apa yang Amir kena buat? Persembahan tarian tradisional bertajuk berkikis bulu betis. Bila Amir praktis tu nak buat persembahan? Beberapa jam sebelum terbang ke Jepun. Di Kuala Lumpur lah maksudnya? Okey Amir, bila dengar semua pengalaman Amir ni memang luar biasa. Tapi cikgu pasti kejayaan ni datang dengan sokongan ramai. Siapa yang Amir nak ucapkan terima kasih? Usaha saya adalah sikit sahaja. Saya terima kasih kerana doa ibu bapa saya, keluarga, khususnya kepada guru yang ajar saya. Kawan-kawan saya juga yang menyokong saya. Tanpa mereka saya takkan berada di tahap ni. Sangat menyentuh hati Amir. Sebagai generasi muda, apa harapan Amir untuk masa depan? Saya harap masa depan akan lebih moden dan aman daripada sekarang. Bagi Amir, apa rakan-rakan seumur Amir boleh contohi daripada diri Amir? Contohi sikap ke, ikut rutin harian ke. Apa yang ada dalam diri Amir ni Amir rasa kawan-kawan perlu contohi? Contohnya Amir ni seorang ketua yang baik. Contohnya macam tu. Contohi rutin harian lah. Rutin harian Amir. Okay. Rutin harian Amir yang Amir ceritakan tadi lah. Balik sekolah, buat homework, belajar. Okey, faham. Saya rasa beruntung sangat dapat interview Amir hari ini sebab Amir sangat luar biasa. Semoga Amir ni terus berjaya dalam setiap bidang yang diceburi dan terus memberi inspirasi kepada generasi muda Malaysia. Terima kasih. Saya akan buktikan bahawa suara kecil mampu membawa impak yang besar. Salam Johor Leeds dan salam Malaysia Madani. Baiklah pendengar semua, itulah kisah hebat seorang murid bernama Amir Harik dari SK Bandar Udara 2. Bukti bahawa usia muda bukan penghalang untuk cemerlang dalam pelbagai bidang. Semoga Amir terus berjaya dalam hidup dan terus menjadi inspirasi kepada generasi muda. Jumpa lagi di episod seterusnya.